Mesej mesra jadi bukti. FIFY Azmi kongsi kisah pernah di ICURANJI. Saya dah MOVE on. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon, Fifi Azmi mendedahkan dirinya menjadi mangsa pengkhianatan. Dipercayai dilakukan oleh teman lelakinya yang didakwa berlaku curang. Pendedahan itu dibuat sendiri oleh Fifi atau Nur Afikah Muhammad Azmi, 36. Menerusi satu hantaran di Threads. Menurut Fifi, dia tidak pernah menyangka perlu berkongsi kisah peribadinya kepada umum, namun berharap pengalaman tersebut dapat dijadikan pengajaran buat wanita lain agar lebih mempercayai naluri sendiri. Ini adalah peringatan bahawa pengkhianatan tidak semestinya datang daripada orang tidak dikenali. Tak pernah terfikir saya perlu berkongsi perkara seperti ini. Tetapi jika ia dapat membantu walaupun seorang wanita untuk lebih mempercayai naluri sendiri, maka ia berbaloi untuk dikongsikan. Dan kesetiaan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap pasti hanya kerana seseorang itu kelihatan baik, baik hati atau nampak alim dan beragama. Katanya, ada pengkhianatan yang tidak memusnahkan diri kita. Sebaliknya, ia membuka mata tentang siapa yang sebenarnya tidak ditakdirkan untuk terus berada dalam hidup kita. Luahnya, saya sudah melangkah ke hadapan dan belajar bahawa ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada memaksa kesetiaan daripada orang yang salah, ujarnya.